Sampai ke hari ini setiap tahun satu dunia semua meraihkan dia. Semua meraihkan dia. Salah satunya adalah Nabi tidak pernah mati di hati kita. Mati. Nabi ni orang tetap mati. Dia sentiasa naik. Sebabnya kalau ada orang pergi haji, pergi tanah suci, bila ada orang kirim salam, kalau sampaikan salam pada Rasulullah, kita kena salim, catat nama orang yang minta sampaikan salam tu. Sebab bila sampai je dekat tanah suci, orang tu dah minta kita sampaikan salam, kita tak sampaikan salam, kita berhutang. Yang memang kita sebab kena salim, sampaikan salam ke Rasulullah, ada yang tak nama. Sampai salam ke Rasulullah, sudah nama tak ada ramai sangat, dalam 328 orang. Sampai jadi di makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, aku menyampaikan salam yang pertama, dah kena halau orang polis tu. Kan bukan dia boleh lama-lama lepas tu. Jadi kita niatkan masa sebelum kita nak pergi masuk tu, kita tengok boleh dalam telefon ke, dalam kertas yang cantik ke, kita tengok kamu satu-satu. Oh dia begini ya. Ya Allah, sekejap lagi inilah senarai nama yang aku niatkan, aku nak bagi salam dan sampaikan salam daripada Rasulullah. Itu pun masuk. Assalamualaikum Rasulullah, aku nyampaikan salam yang aku dah niatkan tadi kepada Rasulullah. Dan Nabi jawab terus salam kita. Nabi terus jawab. Terus jawab sebenarnya. Cuma kita yang tak dengar. Nabi terus jawab. Terus sebab kita sampaikan salam ni bukan main-main. Nabi sentiasa hidup di dalam hati kita. Dan tajuk yang telah dipilih hari ini, Rasulullah SAW teladan terbaik. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik. Dalam Quran sebut, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik, teladan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa nak rahmat Allah, nakkan hari akhirat, wa dzakarallaha katsiran, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi dalam ayat tersebut uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik, teladan yang terbaik, contoh confirm terbaik. Dia bukan bajet-bajet baik, bukan yang macam baik, bukan yang antara yang terbaik, confirm yang terbaik, contoh ikutan terbaik, muktamad. Jadi yang orang nak sibuk ikut juga Blackpink tu kenapa? Nak ikut juga artis Korea tu kenapa? Sedangkan contoh ikutan terbaik dari saya. Siapa yang terbaik? Sebab bukan hanya orang Islam, yang bukan Islam pun iktiraf. Michael Hart kan, dia kata apa? Kalaulah manusia Nabi Muhammad yang masih hidup, tentu warga petaka yang ada dalam dunia ini takkan berlaku. Lepas tu begitu juga Mahatma Gandhi kata, aku ingin sekali bertemu dengan insan yang bernama Muhammad. Di barat sampai letak ranking 20 pemimpin paling berpengaruh dalam dunia. Dia letak nama Nabi kita. Lepas tu nombor 2 sampai 20 tu masalah. Kita tak boleh iktiraf sebenarnya tu sebab nombor 2 sampai nombor 20 tu tak sesiapa pula dia letak dalam. Habis dengan George Bush, Hitler pun ada dalam. Kalau kita iktiraf tu macam mana kedudukan Nabi-Nabi lain, macam mana kedudukan Sayyidina Abu Bakar, macam mana kedudukan sahabat-sahabat Nabi. Tapi memang dia letakkan Nabi nombor 1. Contoh ikutan terbaik. Jadi kita dah tahu yang baik-baik kena lah ikut. Kan? Kena lah ikut. Jadi apakah maksud teladan? Meneladani, mengambil contoh, meniru seseorang. Teladan pula perbuatan, tingkah laku, contoh yang baik patut diikuti oleh orang lain. Manakala perbuatan buruk pula menjadi sempadan atau tiba atau tidak diikuti. Seseorang yang menunjuk teladan yang baik dipanggil sebagai suri teladan. Jadi bila kata terbaik, tentulah yang paling baik. Sehingga kata disebut apa? Tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dikasihi oleh kamu berbanding anak-anak, kedua ibu bapa dan manusia yang lainnya. Mana pun sayang Nabi lebih daripada yang lain. Nabi tak boleh kalau sayang Nabi, boleh sayang Nabi sebab Nabi sayang ini dia. Jadi mana Nabi juga punca je. Aku sayang kau sebab Nabi sayang isteri, aku pun sayang kau. Tentulah. Jadi orang perempuan sayang suami sebab apa? Nabi sayang pasangan. Tentu. Yang Nabi sayang, kita sayang.
sayang anak-anak. Sebab Nabi sayang anak-anak Nabi. Sebab kita mesti letakkan sandarkan kepada apa yang Nabi buat. Teladan yang terbaik. Jadi kita ni besok tuan-tuan sekalian letakkan Nabi ni. Nabi kata tak beriman seseorang antara kamu selagi mana aku ni tidak lebih dikasihi berbanding anak-anak, ibu bapa dan manusia lain ni. Maknanya kalau kita tahu kenapa, apa sebabnya? Sebab apa? Sebab Nabi sayang kita sangat-sangat. Banyak tanda Nabi sayangkan kita. Antaranya kalau kita tengok dalam peristiwa Nabi pergi ke Taif, Nabi menyebarkan dakwah, Nabi ketuk satu pintu. Akhirnya apa yang berlaku? Dikumpulkan kanak-kanak, budak-budak, disuruh bagi batu segenggam batu-batu. Kau pergi kejar Muhammad ni, kau balik je. Balik Nabi, balik berdarah-darah Nabi. Kalau sepatu Nabi ni kalau diterbalikkan memang mencurah darah keluar. Sehingga kan mereka siapa dah pergi Taif ni, kan berkah tu lah bukit gunung itu. Dan sampai malaikat tanya, wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan masyarakat Taif dengan gunung kanan biar mati? Nabi kata apa? Jangan, sayang Nabi. Jangan. Barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman kepada aku. Rupanya betul hari ini 100% penduduk Taif Islam. Bayangkan kalau Nabi boleh bersetuju dengan proposal malaikat tersebut. Nak tak timbulkan mereka menggunakan Nabi yang mati? Elok sangat lagi. Itu kita. Geram aku baru tadi, ramai lagi tak mawan apa. Bagi saya, kalau Nabi setuju, jangan kata masyarakat Taif. Dengan nama Taif pun tak ada lagi dah. Itulah keadaan. Pernah Nabi ditanya, pernah Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, di satu lagi saya kasih sayang Nabi, umat aku jangan kau bagi umur panjang-panjang ya Allah. Nabi minta umur umat jangan panjang, heran tak gitu. Patutnya biarlah panjang, sebab Nabi kenal umat dia. Lagi panjang umur, lagi panjang cita-cita. Lagi panjang umur, lagi lambat datang masjid. Dan elok lah tu, hari tu saya ceramah KKL. Tajuk dia ada dua masjid tau. Satu masjid KKL tu, tajuk dia jadi Iman dan Amal di Usia Emas. Okey lagi. Satu masjid dekat Kelang, jangan tunggu tua mau pergi masjid. Saya tajuk. So, bukan saya boleh tajuk tu. Saya kata betul sangat tajuk dia. Kasar sangat, tak ada nak gurau ada orang tua tu boleh sebab tajuk macam ni. Saya pun cakap bukan saya beri tajuk tu. Sebab saya kata apa? Yang tua ni, yang berusia emas ni pencapaian. Bukan semua orang boleh sampai umur emas ni. Samsul debat pun belum tentu sampai. Kan? Gelagak yang muda kan? Dulu tak. Tengok orang yang dah berusia emas satu pencapaian. Bukan semua orang boleh sampai usia tu. Kan? Jadi jangan malu Ustaz, dah tua di masjid. Tak apa. Memang tu tujuan dia Nabi minta umur jangan berpanjang. Supaya dah agak-agak lah. Ini lepas ni 50 ni. Dah mula pergi masjid lah. Dah 60 apa lagi nak dengar. Di masjid dia lah. Apa lagi nak buat. Tengok bini pun dah tak selera sangat lah. Contoh lah nak berjalan-jalan pun dah tak terlain. Contoh lah. Contoh. Ada yang selera tajam pergi tahu. Kan? Yang perempuan pun sama apa lagi ni. Pergi masjid je lah. Contoh kan. Jadi mana kata itu satu pencapaian. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Kata ulama terdahulu, manusia ni ada 99 perangkap kematian. Ada kita naik kereta kan, wah, accident sebelah, sikit lagi. Balik bukan kita. Kan, terlepas satu. Tanah runtuh, buat habis rumah lain. Rumah kita tegak lagi. Sikit lagi. Terlepas satu. Tu yang dekat Elmina yang kapal terbang terlepas tu. Kan ada kita sikit tempat kereta dia. Kalau dia laju sikit dengan dia kena. Sikit lagi. Bagi terjun kat air terjun dan ajak kawan terjun. Seram, kita seorang yang timbul. Yang lain tak timbul lah. Oh, terlepas satu lagi perangkat kematian. Tetapi dalam banyak-banyak perangkat kematian, kata ulama terdahulu, ada satu perangkap kematian yang tak boleh lepas, iaitu perangkap usia tua. Lepas tua, kongkong mati, tak ada lagi lah. Tak ada yang lepas tua ni, kita muda balik tau. Tak ada. Habis lah. Selesai. Jadi, sebab saya kata, jangan malu. Tua-tua datang masjid,
Sebab kata orang Kedah, we are on the right track. Macam tu lah ya. Jadi macam betul tu. Sampai pergi masjid okey. Sebab kalau tengok banyak lagi dekat bekas-bekas kat bandar-bandar tu kan, umur-umur macam ni di kelab dandut. Banyak lagi. Saya sendiri pergi kelab dandut sebab saya kerja. Kena beritahu. Sebelum habis hari tu saya keluar masuk banyak tu beberapa kali sebab ceramah. Saya pergi kerana sebab dulu saya jawatan saya pengarah undang-undang dan penguasaan. Saya serbu kelab malam yang beroperasi lebih masa, yang tak ada lesen, rumah-rumah urut tu semua, mana kelab dandut kita masuk. Bila masuk kelab dandut ni, memang kena banyak. Kelab dandut jarang budak umur belasan tahun masuk. Jarang budak 20-30an masuk. Kebanyakannya warga emas. Tapi joget dia lincah sangat. Bayangkan masuk dekat dalam tu, kelab dandut ni, tak boleh nak bercakap, bunyi speaker tu kuat betul. Orang tua tu, yang seorang tu dia boleh peluk speaker. Kita sebut malu kan, malu, tapi itu keadaan. Dia peluk speaker tu sebab air tu, air minuman, air gas tu lah yang biasa yang warna merah tu. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja macam mana tu lah. Yang air tu lah, air gas tu yang C tu kan. Yang itu dia bukan air gas saja, dia dah campur dengan pil. Tu yang bila dia minum tu dia dah khayal lah. Itu yang dia tak rasa apa, tu dia peluk speaker, kita tak tahan. Bayangkan budak-budak saya masa tu serbu kita sita semua. Pay system dia kita ambil tu, kita confirm bahawa CP masuk, bahawa yang akan dibuat. Itu yang tahu tu. Bukan semua orang tua yang ada kat sini. Tu belum cerita lagi, ada orang tua yang tak dapat datang, jaga cucu. Habis jaga cucu. Sudah lah. Saya tanya mak saya, mak dia tolong jaga anak tak? Saya tanya, kau ni jaga kau dan jaga anak kau lah. Kau jaga lah sendiri. Macam tu mak saya cakap. Senang kan? Jadi betul lah, dah datang masjid kan? Datang masjid, datang kuliah. Macam ni kan bagus. Saya dengar masjid ni memang setiap malam ramai macam ni. Saya dengar macam tu lah. Tapi kepada yang baru datang malam ni, selamat datang ni ucapkan. Bawa-bawa lah datang masjid. Memang masuk setiap malam ada guru-guru takmir yang mengajar di sini kan. Malahan untuk maklumat semua, guru-guru yang mengajar di sini lebih mendalam ilmunya daripada Samsul Ubat. Jangan pilih ceramah. Tetap itu duduk dalam ni, semua pahala. Tapi tak sama lah. Tak sama. Tengoklah cara mendengar ceramah kan. Mana sama orang duduk tengah mensandarkan ini tak sama. Contoh ada kalau tak musik tak boleh. Jadi mana kata tu, kalau kita tengok kan, Nabi kita sayangkan kita. Nabi minta umur yang banyak supaya, bayangkan kalau umur kita macam umur Nabi Nuh. Nabi Nuh umur 950 tahun. Kalau kita dah umur 950 tahun, kau apa lama kita nak benceng mak? Dah 700 tahun. Lama betul gitu. Lama menunggu itu. Tak. Jadi kita bila kita umur kita dah tahu, umur rakyat Malaysia ni kebanyakan usia 60 tahun. 70 tahun bonus. 80 tahun ekstra. 90 tahun kita bagasan. Jadi kita ni tak, kalau umur 100 tahun manusia tertua dah. Dekat suka apa kampus ni baru. Tu manusia tertua dah naik tunggu dekat semua masuk. Tapi tak rupa orang dah. Ada setengah kebanyakan orang kat Malaysia tu dia tak ingat, banyak tak ingat dah. Tapi elok lah tu sebabnya umur jangan minta banyak sebenarnya. Kalau betul nak doa, ya Allah panjangkan umur aku, kita minta macam tu je, lapik sikit. Lepas tu kan bila dah tua kan, alah bila dia nak mati ni, alah azab nak mati lah cepat. Kau yang minta panjang umur itu. Jadi kalau nak doa, ya Allah, jika ada kebaikannya kau panjangkanlah umurku, jika ada keberkatannya kau kurangkanlah rezeki aku. Macam tu. Panjang umur tu sah orang buat apa? Kan? Macam tu. Doa tu biar lapik sikit.
Sebab kalau ada orang minta saya ucapkan selamat hari lahir kat dia, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Macam tu doa paling cantik tu, kan? Itulah. Jadi kalau tengok Nabi minta supaya kita dah boleh bajet-bajet dah 50 di masjid dah, 60 tak apalah, 20 pun di masjid. Ada satu hamba Allah, jawatan dia ketua pengarah pencet Negeri Putrajaya, pergi balik kampung di Negeri Sembilan, dia jumpa dengan imam. Dia kata, "Mak, boleh tak ajar saya solat? Saya tak tahu solat ni." Bayang pangkat tinggi tu kat kementerian, pencet 40,000. Bayangkan. Tapi akhirnya datang nak belajar solat. Selama ni sembahyang dia ikut-ikut, dia tak tahu apa dia buat. Adalah yang cakap, dah tua pun nak belajar sembahyang. Tapi kena ingat, boleh jadi dia yang dah tua pun belajar sembahyang dia lagi tepat dan betul daripada kita yang perasan selama ni elok dan betul. Sebab jangan kita fikir orang lain tu malah dia mesti confirm neraka. Jangan, kita tak tahu. Nampak perempuan tu turun pada kereta pakai seksi, rambutnya perak, neraka lah perempuan ni. Sudah bercakap kan. Tapi sebenarnya kita doa, ya Allah bukakanlah hati ni akan berubah, ya Allah. Situ rupanya perempuan yang rambut perak tadi balik sampai rumah, dia buka TV 1, ulangan forum perdana. Dia buka TV 3, Al-Quliah. Buka pula TV 9, tanyalah Ustaz, kenapa semua tajuk dia tentang perihal menutup aurat? Apa hal ni semua tajuk ni? Telah mendengar sesungguhnya pintu taubat Allah masih terbuka. Allah. Lepas tu kita semua tak tahu apa berlaku dalam rumah. Dia masuk dalam bilik air, dia menangis, dia nampak seolah-olah Allah nak tunjukkan dia, berubah hati dia. Dia masuk dalam bilik air, dia mencuci rambut dia yang pegang berkarat tadi, kan? Lepas tu dia ambil wuduk, dia pakai telekong, dia sembahyang, dia sujud, dia tinggal. Kita tak tahu, kita kat masjid masih kita fikir itu ahli neraka. Neraka ubah tadi. Lepas tu dia pun tinggal. Kan aku dah cakap malam tadi, korang tak bercakap, Tuhan nak ambil nyawa dia. Yang dia tak tahu kawan tu mati sujud pakai telekong dan ke atas tingkat sejadah. Siapa nak cakap? Permulaan seseorang baik belum tentu menentukan pengakhirannya. Itu sebabnya dan kita jangan bersangka-sangka orang, doa yang baik. Dan begitu juga Nabi ini sayangkan kita sebab apa? Sebab pernah sahabat tanya Rasulullah, siapa yang paling kau sayang? Siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, yang paling aku rindu umat akhir zaman. Apa cara? Itu tak ada lah, itu saya cakap. Kan? Sahabat tanya, kenapa pula? Nabi kata, bagaimana aku tak rindukan umat akhir zaman? Kerana mereka boleh taat kepada Allah dan kepada aku dengan tahap tidak sekalipun mereka berpeluang memandang wajah aku. Sayang kita kat Nabi kan. Itu sebab malam ni buat maulud. Datang juga walaupun tak pernah tengok Nabi. Fahal Nabi, kenapa pula nak sebut macam Nabi? Tak, sebab kita sayang tu kita datang. Jadi itulah dia. Jadi akhirat besok kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang pula. Telanjang. Masa tu telanjang tak bersibuk nak tengok orang lain punya. Bukan Samsul buat tu tak ada. Imam tak ada. Masa tu suami nampak isteri lagi, isteri nampak suami lagi, dah suami tu nampak isteri, pandang sini isteri juga akan main untuk isteri dia. Pandang anak lagi, anak nampak ayah lagi, anak nampak mak lagi, ketua kampung nampak anak buah lagi, anak buah nampak ketua kampung lagi, wakil rakyat lagi jauh lagi. Yang ada jadi jawatan tu lagi, kena takut kena tuntut, penghulu lagi, untuk ketua lagi, fungsi JP, MP, macam-macam lah keren ketua kampung, fungsi KRT, semua kena tanya. Ketua kampung, ketua lorong, ya Allah, kena tanya. Yang paling cepat masuk neraka tahu siapa? Aku ni AJK biasa-biasa ni, tu paling cepat masuk neraka. Sebab macam cakap tu macam soalan tak payah buat kerja. Ya, sebenarnya itu semua ada tugas kena jawab. Jadi semua tu masa tu matahari sejengkal. Matahari sejengkal panasnya. Ada yang merangkak, ada yang menyarap, ada yang melukut, ada yang jalan kaki, malahan ada yang paling hina sekali berjalan dengan muka kat bawah, kaki ke atas.
Kita berjalan tak pakai kasut pun cara pijak kaki bayang berjalan dengan muka macam tu kaki kata. Jangan tanya, boleh ke dia balance mana? Boleh masa tu. Dan pada ketika itu di padang mahsyar disebabkan peluhnya panas sangat, ada yang peluhnya tenggelam sampai buku lali, ada yang paras lutut, ada paras pinggang, malah ada paras tinggal, ada yang lemas terus kan? Sehingga kan ada yang sebut, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam neraka terus ya Allah, tak tahan dulu kat padang mahsyar ni. Sedangkan neraka lagi teruk pun. So kita imbas balik macam mana ketika Jibril turun jumpa dengan Nabi. Nabi tanya, kenapa kau wahai Jibril pucat aku tengok muka kau ni? Jibril kata, macam mana aku tak pucat? Kau bayangkanlah Allah memerintahkan penjaga neraka tadi menyalakan nyala api neraka selama 1000 tahun daripada merah sampai jadi putih. Kemudian Allah perintahkan nyalakan lagi 1000 tahun daripada putih sampai jadi hitam. Percayalah wahai Muhammad, kau terbuka dah sedikit pintu neraka tu walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Dengan tahap tu ada orang kita cakap, tak apa, kita ni Muhammad, macam mana pun masuk neraka nanti masuk syurga juga. Ambo ya, berani sungguh nak try neraka. Jangan minta-minta. Bayangkanlah percikan api neraka. Percikan macam terbakar lemak kan, ada percikan api kan. Tapi percikan api neraka belum api lagi, percikan saja. Percikan yang sahaja 70 kali ganda daripada himpunan api paling panas dalam dunia. Itu baru percikan. Dah bagi gambaran. Semua berhara ni. Kemudian nampak pula telaga Al-Kausar. Nampak telaga Kausar ni, oh hebat pada Kausar ni. Kalau kita dapat minum walaupun seteguk, nescaya kita tidak akan haus selama-lamanya. Mengelilingi telaga Al-Kausar yang segi 4 ini memakan masa sebulan perjalanan akhirat. Kita pun pergi nak cuba nasi nak minum, ada malaikat jaga. Tak faham? Wah, macam-macam perangai. Fitnah sana, fitnah sini, jalan. Tengok perangai. Dah lah sembahyang pun tidak, dah jalan. Dah lah kau kutuk AJK masjid, kau kutuk orang masjid. Semua tak betul. Bukan orang sini, kat sini mungkin tempat lain. Kau kutuk semua tak betul. Macam-macam kau cakap, duit banyak, problem tak ada, kau cakap. Orang tu pun jawab, problem banyak, kau yang tak ada. Dah macam-macam kau cakap, dah jalan. Kau dah lah selalu melawan suami kau, dah jalan. Yang lagi kau dah lah tak pergi nafkah kat bini kau, jalan. Tak boleh. Masa tu semua mencari-cari perlindungan. Jumpa dengan Nabi Adam, wahai Nabi Adam, bantu aku, wahai Nabi Adam. Nabi Adam jawab apa? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Jumpa pula dengan Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, bantu aku, wahai Nabi Ibrahim. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Jumpa dengan Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bantu aku, wahai Nabi Musa. Nabi Musa jawab lain sikit, lain sikit jawapan. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Muhammad boleh tolong kau. Nabi Musa nampaklah muka dia tu muka Muhammad. Jumpa Nabi lain yang tu semua nafsi, 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 nafsi. Masalahnya jarak masa antara satu Nabi dan jumpa Nabi yang lain, jarak masa perjalanannya 1000 tahun. Kalau saya tunggu satu Nabi lagi dan cinta sampai 1000 tahun ni, maka besok tak habis syafah lagi. Kita skip terus sampai jumpa dengan Nabi. Jumpa Nabi, ya Rasulullah, bantu aku Rasulullah, kita nak apa dengan Nabi? Kita nak apa dengan Nabi? Syafiqah apa? Syafa'at. Cakap dia orang ada syafiqah. Nak syafa'at. Syafa'at nanti macam mana? Syafa'at ada 3 jenis. Antaranya, pertama, dapat keringanan di padang mahsyar. Kedua, dapat masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ingat tak hari itu? Macam mana Ustaz tu cerita? Bila Nabi tinjau, Nabi nampak 70,000 umat yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Direct masuk, tak ada orang blok. Tak usah tanya, masuk terus. 70,000 saja ke? 70,000 saja ke? 70,000 saja ke yang dapat masuk syurga tanpa hisab? Tak, setiap seorang yang 70,000 tu bawa 70,000 lagi.
Dan setiap seorang yang 70,000 bawa another 70,000. Pak kata orang kampung sini 3 layer. Mudah-mudahan kita tak dapat masuk dalam golongan itu. Dan yang ketiga, syafaat itu dah masuk dalam neraka dah. Tapi disebabkan ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita dan transfer kita masuk dalam syurga serta merta. Kalau itu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Tak ada faedah hidup, tak menurut kata Bismillah. Kan, apa benda lah kau buat dalam dunia sampai tak ada secebis bagaimana kau kepada Allah dan Rasul. Kan, jadilah kita manusia yang unik. Kata Sayyidina Abu Bakar, apa ramai orang yang menangis akhirat besok keluar air mata darah. Jadi banyak air mata darah penyesalan yang keluar, sehingga kalau letak perahu berlayar, menyesal masa tu buat apa? Menyesal sekarang. Kan? Dan begitu juga Nabi banyak lagi. Ada satu lagi contoh, saya akan tunjukkan di ujung nanti buat apa Nabi sayangkan kita, maka tak patut sangat kita tak sayang Nabi. Maka bila kita nampak Nabi Rasulullah bantu aku Rasulullah, bertuahlah kalau Nabi jawab. Pertama, ummati, umatku, kemari, bertuah. Atau jawapan kedua, kau siapa? Aku tak kenal kau siapa. Itu kedua, hang siapa? Dan yang ketiga, aku macam pernah dengar suara dia. Kat mana ya? Macam mana nak bagi Nabi kenal sebenarnya Nabi tolong kita bagi syafaat? Pertama, password dia kena sebut nama Nabi selalu. Digambarkan seorang sahabat ketika zaman sahabat, dia bermimpi bertemu dengan Nabi dalam tidur. Dia bagi, ya Rasulullah. Nabi memalingkan wajah Nabi. Kenapa Rasulullah kau marah aku ke tak? Aku tak marah, tapi aku tak kenal kau siapa. Mana mungkin kau tak kenal aku ni umat kau. Bukankah semua orang menyatakan kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Maka dia menjawab, memang benar. Aku lebih kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa. Dan sepanjang hayat kau tak pernah sekalipun kau berselawat kepada aku. Terjaga dia daripada tidur, dia menangis. Semenjak daripada itu, dia mewajibkan diri dia berselawat ke atas Nabi tak kurang 50 ke 100 kali sehari. Selang beberapa minggu dia mimpi bertemu dengan Nabi, dan pada ketika itu Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Jadi password yang pertama kena sebut nama Nabi. Cara Nabi kata, faman ahabba syai'an aksara min zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Tengok penyanyi, dia suka kat perempuan tu, dia sebut nama dia selalu. Zai. Nampak? Oh, Fatimah. Suka dekat Fatimah. Siti Haida, everyday suka kat Zalika. Amalina, suka budak India, budak Melayu. Isabella, Fiona, Suzana, Samsul, mana ada? Tak ada lagu Samsul. Lagu perempuan dia, tetapi ada satu manusia hebat lelaki, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Nabi. Kan? Nabi kata apa? Inna awlad nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alaiya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Tapi yang ketiga tadi tu yang aku macam pernah dengar suara kau ni. Tapi kat mana? Tadi yang lepas sembahyang tadi. Kan imam tadi sallallahu ala Muhammad. Yang dia tak selawat, dia main je. Orang selawat kau tak selawat, ada Nabi macam-macam pernah dengar. Tapi kat mana? Selawat betul-betul. Tak kisahlah. Ya Nabi salamun alaih. Salah. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Tak kira lah. Al-Fasallu ala Nabi Khatamur Rusulil Kiram. Yang berdiri kan Ngawi di engson
iki syiira kelawan muji malam pengira kang gawe langit bumi ne. Faham? Saya tak faham. Kalau kita buka dalam YouTube, dia tu selawat syair Jawa. Dia akan keluar tu lagu. Yang Arab tu kita faham lah. Al-Fasallu ala Nabi, si selawat kat atas Nabi. Khatamur rusulil kiram, Rasul tak yang mulia. Jadi dapat disebut nama Nabi selalu. Dan begitu juga Nabi sebut Al-Bakhil. Al-Bakhil. Bakhil itu apa? Apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Wish, adalah ramah sikit. Belajar menerusi kitab lagu-lagu yang ditulis oleh Ustaz Piramli. Betul. Piramli ini dia dah tahu. Dia boleh buat, bayangkan dia boleh kita tu buat tajuk bakhil. Dan boleh letak nama Haji Bakhil. Haji Bakhil bin Kedekut. Dia boleh fikir tu. Ingat tak? Tetapi Haji Bakhil walaupun dia kedekut, dia boleh dilembutkan hatinya oleh cikgu murni. Jadi orang perempuan main peranan di dalam suami. Sebentar kawan cikgu pak. Kasihan pak. Orang macam ni buat pomreh. Sumpah pak, tak sikit banyak bagi pak. Buat pahala semua tu pak. Mengalir je pahala pak. Ingat tak masa yang Haji Bakhil duduk di tepi pantai bersama dengan Cikgu Murni sambil makan sandwich? Kan masa tu Haji Bakhil tanya Cikgu Murni, Cikgu Murni tak nak aham ke? Apa jawab Cikgu Murni? Sebetulnya masa tu makan sandwich, sebetulnya setelah pun berkahwin dengan orang yang sama umur dengan saya, terlepas sandwich pada mulut Haji Bakhil. Tetapi perkahwinan kami terputus di pertengahan. Camni Haji Bakhil. Betul. Begitu kalau berkahwin dengan orang sama umur, kata Haji Bakhil. Gelojok, bopoh segala-galanya. Tapi kalau kahwin dengan orang ada umur, tentulah ada pengalaman, experience, kata Haji Bakhil. Kata Cikgu Murni, iyalah, selepas ini saya akan berkahwin dengan orang yang lebih umur daripada saya. Haji Bakhil pun begitu cara berfikir, kata Haji Bakhil. Dah lah tu kan, cerita-cerita lah. Maknanya orang perempuan kena galakkan. Apa Nabi sebut? Al-Bakhil al-Lazi Zukirtu innahu walam salih alaih. Orang yang boleh kedekut bila sebut nama aku, dia tak selawat. Kenapa sebut nama aku, dia tak selawat? Sebab digambarkan dalam kitab Mukasyaratul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, bagaimana malaikat tu kepalanya sampai ke arasy Allah, kaki sampai ke dasar bumi yang ketujuh, sayapnya sebelah tutup bahagian barat bumi, sayapnya sebelah tutup bahagian timur bumi, dan bulu-bulu pada sayap itu menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ini. Besar ke tak besar? Besar. Dan itu dikatakan baru saiz malaikat yang kecil-kecil, ada lagi besar. Bayangkan dengan malaikat yang bersaiz itu, sekali umat Nabi Muhammad SAW berselawat, sekali selawat, Allah perintahkan malaikat dengan saiz itu tadi menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Bila dia keluar daripada lautan itu, dia kipas-kipaskan sayapnya, tertitislah titisan nur pada bulu-bulu yang banyak yang menyamai jumlah makhluk tadi. Pada setiap titisan itulah mewakili jumlah malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan umat Nabi Muhammad SAW dengan tahap sekali selawat. Sekali selawat macam itu punya kelebihan. Maka betul tak kalau sebut nama Nabi tak selawat kedekut? Bukan kedekut saja, bapak kedekut ni. Kedemut, kedekut campur kemut. Aduh. Lepas ni dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat hanya untuk Nabi saja. Kalau nama suaminya Muhammad, isteri panggil pada dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan.
Hanya untuk Nabi saja. Dan kalau kita niat sambut macam tu, kita niat untuk Nabi. Macam tu. Macam tu. Selawatlah banyak-banyak. Kan? Dan begitu juga, itu password pertama. Password yang kedua, nak bagi Nabi kenal kita adalah apa? Pertama, ikutlah apa yang Nabi suruh kita buat. Ikut ajaran Nabi. Selawat banyak-banyak. Benci orang yang Nabi benci. Cinta orang yang dicintai Nabi. Siapa yang Nabi cinta? Nabi cinta isteri-isteri Nabi. Kita kena cinta isteri-isteri kita. Faham? Betul tak Muhammad? Kalau seorang-seorang lah, kalau ramai-ramai lah. Sayang isteri. Nabi sayang sahabat-sahabat, kita sayang sahabat-sahabat kita ni. Dan Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada ajarannya, maka cintailah orang Islam berpegang kepada ajarannya. Lain pada itu Nabi tak ajar. Jangan sayangkan dia, jangan baikkan dia. Jadi geng ketua kampung lama, Nabi tak ajar. Jangan baikkan dia ni, jadi geng parti sana, Nabi tak ajar. Oh, dia ni geng sana, dia geng sana, ni geng ni, ini Nabi tak ajar. Selagi mana dia pegang ajaran Islam, dia baik, kita baik. Undi rahsia. Undi itu rahsia. Yang kau pergi sungkupkan rumah kau dengan bendera tu, kenapa? Diam-diam dia, pakar-pakar zat yang diam, dia datang masjid semuanya biasa. Ini datang masjid siap sound, aku perasaan kau dah kalah. Memang dah jatuh. Bukan, saya cerita ni sebab tak kira parti mana. Semua ada pilihan masing-masing, tapi satu perkara. Dalam Islam kita nak baik ni. Nak orang Melayu dalam Islam kita kena baik. Jangan nak cukup lah. Orang gantung tak habis. Kan? Warning tu kalau Melayu bukan belajar satu. Belajar satu buat pemilihan ketua kelas 6 tahun dulu. Sampai darjah 6 tak gaduh pilih ketua darjah. Besok dia satu kan. Sampai darjah 2 tu semua tak nak dah bagi lagi ketua darjah. Tak betul lah kan? Sebab negara Malaysia ni adalah antara negara yang diiktiraf paling rajin pilihan raya. Tak ada apa lagi, Sabah pilihan raya. Lepas Sabah pilihan raya, Johor Melaka pilihan raya. Lepas Johor Melaka pilihan raya, Sarawak pilihan raya. Lepas Sarawak pilihan raya, 5 negeri yang awal pilihan raya. Lepas tu 5 negeri yang kemudian pilihan raya. Sampailah Abang Jamil. Macam tu lah. Itu juga ada. Iya, itu hak manusia. Tapi kita saja Islam datang semayang elok. Itu je. Ya. Kemudian apa lagi? Nabi juga mengajar kita untuk jadi baik. Jadilah baik. Ikutlah apa yang Nabi ajar. Akhlak Nabi itu kita ikut. Nabi sebut apa? Faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Betul tak Nabi sayang? Nabi bagi standard paling rendah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku, Nabi tak kata 100. Barang siapa hidupkan 20, siapa yang menghidupkan 2,5, tapi siapa menghidupkan 3, 5, tak, 1 siji. Mana? So, satu je sunnah Nabi. Maknanya Nabi kata hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama dengan aku di dalam syurga. Maknanya Nabi pesan apa? Nabi bagi hitam boleh buat semua. Jangan tinggal semua. Semua benda-benda baik Nabi buat. Dan antaranya minum pun ikut sunnah Nabi. Makan, kita makan macam mana cara Nabi makan. Nabi makan jangan. Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang jangan pergi. Kan? Nana pula malam ni, saya yakin sangat malam ni ada hidangan. Ya ke tidak ni? Ada. Jauh-jauh sampai tempat datang, takkan bingung. Sini dah tentu kambing dah lagi. Saya rasa-rasa dah ready dulu. Kalau dah ready, makhluk ceramah dalam belakang. Jadi kita itulah Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Cara Nabi minum paling kurang 3 teguk. Nampak cermat ni, Nabi kunyah 44 kali kalau makan.
Nabi minum air masak, kan? Kita pun minum air masak. Nabi melafazkan kesyukuran Nabi. Ingat tak satu ketika tu Nabi lapar? Nabi lapar, Nabi mana nak cari makanan. Terserpak dengan Sayyidina Abu Bakar. Kau kenapa Abu Bakar? Aku lapar Rasulullah. Sambunglah, aku pun lapar. Jalan-jalan pagi kita cari makan. Terserpak dengan Sayyidina Umar. Kau ke mana Umar? Aku lapar Rasulullah. Sambunglah, kami pun lapar. Pagi kita cari makan. Berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ni. Jalan-jalan cari makan. Sampai di rumah sahabat, ingat tak rumah siapa kalau peristiwa hijrah? Ingat tak rumah siapa Nabi pilih untuk bermalam? Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah dia lah mereka pergi. Kalau siapa pergi Turki, dia akan dapat tengoklah makam Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau siapa pergi Madinah, siapa pergi Madinah kan, nak tahu rumah Abu Ayyub Al-Ansari senang je. Babu Salam, pintu Masjid Nabawi depan tu, kat luar tu ada satu tembok tinggi, dia tak letak label. Ada satu tembok, dia macam ada cerobong angin tu. Dia macam tembok macam tu. Dulu masa sebelum Covid, ada seorang lelaki Arab tu jaga tu. Dia tak letak tagging, dia tak letak label apa-apa. Sebab kalau letak, tahulah ada orang pada negara-negara tertentu menyembah-nyembah. Ya, itulah dia tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi rumah Sayyidina Abu Bakar pergi tak? Dekat Mekah, pergi tak? Rumah Sayyidina Abu Bakar. Kita pergi dekat-dekat dekat situ kadang-kadang. Siapa yang nak pergi Mekah? Dah pergi Mekah tu, Masjid Nabawi. Pasal tak KFC? KFC kan? Naik eskalator atas tu, ada tu bin daun tu. Naik satu lagi, ada yang macam food court, tempat macam-macam tempat makan tu. Naik satu lagi, masuk je pintu atas tu, kita akan nampak Masjid Sayyidina Abu Bakar. Itulah tapak rumah dia, tahu dia tu. Itu tapak. Jadi dah dekat dah dekat KFC tu. Dan kali pergi tengok. Jadi balik cerita tadi, sampai ke rumah Abu Ayyub, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ayyub keluar terkejut dia, apakah gerangan yang ketiga-tiga pemimpin hebat yang datang rumah aku? Maka Nabi beritahu, kami ni lapar, ada tak makanan kat rumah kamu? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak ya Rasulullah. Nabi kata Alhamdulillah. Nabi ambil buah tamar, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, Nabi makan dan Nabi minum. Dan bila Nabi minum, Nabi sebut apa? Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat wa amma binya ma'irab bika fahadis. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebutkan. Alhamdulillah hujan hari ini. Alhamdulillah sama juga Samsul Bak kat kampung kita. Alhamdulillah siap dah makanan. Alhamdulillah selesai kenuri ayah dengan anaknya serentak. Pergi nak pergi umrah haji. Jangan sangka buruk. Datang masjid dah, sangka buruk dah bebek. Dan Alhamdulillah. Macam tu lah Nabi. Dan Nabi kalau minum air masak, Nabi itu minum korang tinggi teguh. Contoh. Kan nampak detik tu, minum 3 kali atau lebih. Tak semestinya air panas. Air panas memang kena macam tu. Tapi kalau minum macam ini, tak dapat pada sunnah. Wah je aku haus macam tu kan. Jadi mana kata nak dari segi minum pun boleh ikut pada dapat pada macam-macam Nabi kan, pada sunnah. Kemudian Nabi pakai lidah, Nabi pakai jubah. Pakai jubah macam saya ni bukan jubah ni kan, ini kurta. Jubah Nabi suka warna putih, pakai warna putih. Warna lain tak dapat juga pada sunnah. Sebab Nabi pakai jubah, aku pakai jubah, cuma warnanya lain. Nampak tak? Dan kalau nak pakai jubah, pakailah jubah lengan panjang. Sebab jubah dengan pendek, orang Arab bawa tidur. Tak, kalau yang pakailah, tapi tak adalah kata tak sah semayang, sah. Tapi maksudnya kena faham tu, sebab kalau itu macam ni, kalau jubah dengan pendek tu, dia buat kadang ada bulu-bulu jadilah, ada corak-corak lawak, sebab tu bawa tidur. Kalau pada imam Arab datang sini, imam Mesir datang sini imam, jangan kau pakai jubah dengan pendek tu. Buah hara orang tu, jadi datang nak semayang, nak tidur tu. Dan pakai-pakai lah, macam pula. Itu lah maksud dia.
Kemudian kain redak ataupun apa-apa kain kita letakkan dekat sini, kita balutkan kat badan kita. Dapat satu kepala sudah. Nampak tak? Itu pakai wangi-wangian. Kita beli wangi-wangian, kita beli. Kenapa kau beli wangi-wangian ni? Sebab Nabi suka wangi-wangian. Dapat satu kepala sunnah. Tapi saya tanya kawan kita, yang ni mana lagi sedap? Yang ni tak sedap lah ni. Yang ni okey. Kita pilih yang terbaik, dapat satu lagi kepala sunnah. Sebab Nabi pilih yang terbaik. Nampak tak? Nabi berjalan kaki, kita berjalan kaki, dapat kepala sunnah. Dapat lurus tak, santang sampai sini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tahu orang, tak ada lah maksud macam tu. Ada kemudahan pakailah, ada motosikal naiklah, kan? Tak adalah sampai macam tu kan? Kalau macam tu mikrofon ni tak ada zaman Nabi pun tak boleh lah, tak. Maknanya sunnah Nabi ni mana yang kita boleh buat, kita buat. Nabi dah kata lah, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua ya. Hidupkan satu sunnah Nabi. Apa lagi? Nabi juga sentiasa memberi salam. Dalam banyak keadaan Nabi bagi salam, kan? Nabi bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bagi salam. Kita pun bagi salam. Dalam banyak keadaan Nabi bagi salam. Sampaikan seorang sahabat ni, sahabat ni sampai menyokok balik dinding. Dalam satu riwayat dia menyokok balik dinding. Dia nak sergah Nabi. Baru dia nak sergah Nabi, bagi salam dulu. Dia tahu ke Rasulullah. Nabi kata aku agak-agak aja sebab biasanya kau ada. Nabi bagi salam. Bagi salam apa hukumnya? Sunnah. Jawab salam apa hukumnya? Wajib. Tapi ada beberapa salam yang tak wajib dijawab. Antaranya bagi salam main-main. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Tapi tak payah jawab. Cuma main-main. Kan dulu-dulu kan budak-budak kutu-kutu yang melepak di jalan kan. Assalamualaikum, alamak, sabarnya nak dara ni. Tak jawab dosa, tak jawab. Yang kedua, salam yang dilafazkan sebab dia gembira sangat di toilet R&R. Kau salah R&R tu, kau pusing masuk. Assalamualaikum semua. Kawan tu tengah menyangkut. Waalaikumsalam. Yang ketiga, salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung solat jangan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak muka makmum? Salam. Dan begitu juga salam yang tidak ingin kita dengar jawapannya, iaitu salam yang diberikan di kubur. Memang kita tak nak dengar jawapan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sebenarnya kalau kita bagi salam ke kubur, kan, jangan bagi salam Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur juga agak kasar sebenarnya, kan. Kita bagi salam Assalamualaikum ya ahli dia, kan, kepada mereka semua yang berada di kawasan perkampungan ini, ataupun salam sejahtera kepada semua yang bakal dibangunkan. Syok dah sikit. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kau siap kau turun bawah besok. Kau belah tak kau ini? Betul lah, saya lah. Kasar sangat. Kau mentang kau pergi kat atas tu. Macam tu lah. Jangan kasar-kasar. Begitu juga Nabi tersenyum. Tidak ada manusia yang sentiasa manis wajah dengan senyuman selainkan Nabi SAW. Sehingga kan ada peristiwa seorang batu dia letakkan lidah Nabi itu jadi berbuat oleh benangan jalan bertanda leher Nabi. Nabi buat apa? Nabi senyum je. Ambil lah. Nabi bagi kain lidah. Iya. Cuba kalau kita zam kau masalah kau ni kan. Kau nak berjemput cakap wan-wan tak ada. Nabi tak campur. Nabi pernah macam mana seorang fakir datang bawa buah, ya Rasulullah sudilah terima buah daripada aku ni. Nabi pun Bismillahirrahmanirrahim makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum. Kau suka Rasulullah? Senyum makan. Kau suka makan? Sahabat lah dekat-dekat sebelum nampak. Biasa dia ajak kita makan. Hari ni tak diajak. Lepas tu sampai habis, berlalulah fakir itu tadi, gembira sangat dia sebab habis nak makan buah. Sahabat tadi berdekat, Rasulullah biasa kau ajak kita orang makan sama. Hari ni kau tak ajak sampai nanti. Apa Nabi jawab? Ketahuilah sahabat-sahabat tu, sesungguhnya buah tadi dimasak. Aku takut kalau aku ajak kau makan, takut kalau kau tak boleh tahan mulut kau. Kan kau sebut pula, asam buah ni takut kecil hati dia.
Dan satu lagi, sesungguhnya aku tak sanggup membiarkan sahabat-sahabat aku makan buah yang masam. Dalam satu perbuatan Nabi jaga juga. Isteri Nabi hidangkan Nabi makanan yang masih termasih. Macam mana Nabi? Nabi senyum. Nabi panggil, ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti tuan-tuan tak boleh buat. Wahai pipi, tak berkala pipi. Dan kata merah, balap pula. Dan kata balap, merah. Itulah. Panggil nama baik. Ya Humairah, kan Angelik, baby. Nampak aku. Kan, panggil panggilan yang manja. Apa jawab Nabi? Ada apa ya Rasulullah? Tengok, sebut pangkat suami itu. Ada apa wahai suamiku? Macam isteri Nabi, ada apa ya Rasulullah? Kita pangkat suami itu. Ada apa wahai suamiku? Jangan pangkat kerja dia. Ada apa wahai operator pengeluaran? Kawan tu sudah masak betul. Ada apa wahai pengawal keselamatan? Sekolah masak tak payahlah. Ada apa wahai suamiku? Nabi pun kata, ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Ingat Rasulullah, kenapa ya? Ingat tak kita makan bersuap? Ya Rasulullah, sekarang kau suap aku. Nabi dah tahu dah masakan emasnya. Nabi boleh suruh lagi isteri suapkan dia. Maaf tak Nabi. Bila suapkan Nabi kunyah 44 kali macam biasa. Nabi kunyah, Nabi senyum. Nabi tak buat kemasin. Selepas pada itu, Nabi kata, bagi aku pula suapkan kau. Nabi suap ya. Langsung dicapai pinggan itu Allah masinnya. Dia faham. Cuba kalau kita dapat masakan yang masin pada isteri kita. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku? Oh, macam darah tinggi. Jangan macam tu. Lemah lembut. Jangan kasar-kasar. Saya tengok hati lama sangat suami yang kasar. Ada juga isteri, ya Allah, dekat kedai ucap tu capas sikit. Lompat, bini tu jerit dah kedai. Ingat jeritkan anak dia. Laki dia orang. Bini pun tu cepat sikit. Laki duduk belakang pegang barang. Orang lelaki kat sini maintain. Jangan benarkan sekali-kali duduk belakang. Bawa motosikal biar kita bawa. Kita ketua. Dah belum? Dah. Dia rem ni. Dia wheelie, cicing. Oh, janganlah buat itu. Kasar sangat tu. Ada suami yang kasar. Cepat, lawak. Mana air? Oh, gigil begini. Sampaikan dia. Timas bangun. Tumpah. Takut. Satu hari dia demam. Aku rumah mana cepat je nak ni. Cepat lembab cepat. Sini dulu beli mobil bang. Sampai kat klinik kata cek darah tinggi, okey, jantung okey, apa masalah? Tak apa pakcik macam ambil bekas ni, pakcik kencing dalam ni nanti pakcik bagi kat saya. Dia pun bawa. Bini dia ikut, tunggu sini. Bini tunggu kat luar, dia masuk bilik air dia kencing. Bila keluar terasa demam yang besar pula. Kau pegang kencing ni. Dia pun masuk dalam. Bini pegang kencing, gigi. Tumpah habis kencing. Kalau orang mati dah macam mana. Dia tukar kencing dia. Dia tukar kencing dia letak tangan dia. Mana kencing tadi? Dia tukar. Macam tu kau banyak. Macam tu lah bang. Macam tu. Dia pun ambil bagi kat doktor tu. Doktor dia mengeleng kat pakcik. Besok pakcik kena datang balik. Pakcik kena buat buku. Kenapa lah pakcik mengandung? Dua hari lagi tu. Tak pasal-pasal. Tak ada. Lepas tu baru ni, Mas kata kencing kaya ke dia? Kata. Jangan kasar-kasar. Boleh baik, kenapa nak kasar-kasar? Nabi macam nak lemah lembut je. Nabi senyum aja. Nabi tak marah. Kita ni kasar-kasar sekarang kenapa? Kan? Nabi syukur. Nabi bersyukuri nikmat. Macam tadi dah cerita Nabi syukur macam walaupun kecil. Nabi pesan apa? Kalau mereka tak boleh bersyukur dengan sedikit, maka kita akan boleh bersyukur dengan yang banyak. Nabi kata, pernah satu ketika Nabi duduk di dalam selimut dengan isteri. Nak tidur lagi. Nabi pun beritahu, wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat sunat barang seketika? Oh, kritis.
Sudikah kiranya kau izinkan aku, bukan Nabi takut bini kau. Sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi solat sunat fardu seketika. Tahu apa jawab isteri dia? Ingat di jawapan. Tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini ya Rasulullah. Tapi pergilah kau ya Rasulullah. Ingat jawapan. Balik nanti kita boleh buat. Cakapkan bini tengah lepas kain sambil menonton ulangan drama Setia Ini Mahal. Tengah lepas kain, kemudian suami itu pun kata, wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan abang nak pergi minum dengan kawan abang kat kedai mamak kat lepas itu marah seketika. Isteri yang tak dengar ceramah memekaklah bergabus. Tapi isteri yang dengar ceramah saya tadi, dia akan cakap macam ni, tidaklah saya lebih gembira kalau abang terus bersama di dalam rumah ini dengan saya bang. Tapi pergilah abang, jangan lupa balik nanti si boy kampung satu, saya tarik kat tepi. Betul lah. Nampak kan bahasa itu lembut. Itu boleh lembut ke lembut, kasar-kasar. Nabi juga selepas Nabi bangun tadi, sudahkah kiranya kau izinkan untuk pergi solat sunat fardu seketika. Nabi bangun, Nabi pergi solat. Kemudian Aisyah terdengar bunyi menggelegak, macam air menggelegak, bunyi apa tu? Rupanya Nabi tengah menangis. Nabi ambil wuduk, Nabi nangis. Nabi solat, Nabi angkat takbir, Nabi nangis. Nabi sujud, Nabi nangis. Nabi doa, Nabi nangis. Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Bukankah kau tak ada dosa? Maka dia jawab, maka salahkah aku menangis? Kerana tak ada syukurku kerana Allah menjadikan aku tidak berdosa. Syukur. Kemudian Nabi juga berseduh. Nabi bukanlah seorang yang serius sepanjang masa. Nabi bukan setakat seorang ketua negara, tapi juga bapa, tapi juga merupakan seorang suami. Nabi juga sedar dengan isteri Nabi. Nabi main kerja-kerja dengan isteri Nabi. Balik nanti buat. Nabi kerja-kerja, Nabi main lumba lari. Ada hari Nabi lumba lari itu Nabi menang, ada hari Nabi bagi isteri pun menang. Nabi main kerja-kerja dalam rumah, jangan kat luar. Nanti jiran nampak. Apa kau nak Bilal tu? Kalau Bilal tu tak kojak-kojak. Kan yang seorang tu Syekh Sadut tu sambut. Kemudian nak beritahu, jangan menyuruh, dah tua menyuruh. Awak jadi. First, ibu kira sampai 10. 1, laki buyuk. 2, 3, seret menjerit bunyi. Alamak, tumpah kaya. Allah tumpah dah. Allah menyala api. Ada api. Lepas tu curah kena dalam bekas lah apa. Lap-lap yang kering. Dia dah terlupa nak buat apa. Apa nak buat tadi? Lupa. Tengok laki aku mana. Dia lupa dia mencari laki dia. Mana dah motor ni keluar tak bawa motor. Ada siapa lagi motor ni. Sampai petang tak balik, sampai malam tak balik. Telefon imam. Imam ada tak nampak suami saya kat masjid tadi? Tak ada pula. Tanya pula, sudah dia telefon Ketua Poli Balai pun datang. Rasa tak ada orang ada sini. Lepas tu bawa adik mengesan. Rupanya dah keras dalam mari. Dah telat ubat kegat dah. Baru jangan. Nabi berseru orang dengan isteri bermanja-manja. Nabi kalau minum kan dekat cawan tu, Nabi siap cakap, tadi kau minum dekat sini kan, dia ikut bekas-bekas bibir isteri dia. Tadi kau minum dekat sini kan, aku pun minum dekat sini. Romantik betul. Kita pun boleh buat. Tadi kau minum dekat sini kan, aku minum. Mak bau mulut kau. Itu. Tapi kadang-kadang selalu tahu dekat cawan yang bunga tu, satu lagi orang perempuan dan lelaki ingat. Kadang-kadang baru nak minum ada gigi dalam tu. Bukan doktor gigi dah bagi tempat rendam. Dia mungkin rendam dalam cawan. Kenapa? Trauma cucu. Gigi. Tiba susah betul. Tak ada. Senang betul. Ada bekas dia lah. Jangan kita buat macam tu. Nabi macam mana lagi? Nabi juga ada kalanya Nabi tadah lutut dengan Nabi jadi tangga untuk isteri dia naik kenderaan, naik kuda. Tapi kalau orang lelaki nak buat, kaji dulu kilogram bini kita. Jangan main tadah. Ya Allah
ya Allah, aku kau makan ini mau. Patah pula. Satu hal. Jangan. Ya. Tengok tu, macam tu romantiknya Nabi. Nabi juga, Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Senyap orang boy. Saya pernah syamah dekat Simpang Renggam di Johor. Saya cakap Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Punya makcik tu tak muat besen. Kau seorang pun dah tak muat besen. Bekas yang Nabi mandi itu besar. Isteri Nabi siramkan air dekat Nabi. Nabi pula siramkan isteri Nabi. Buku isteri Nabi siram lagi. Nabi kata, cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Balik dia buat. Tak ada bekas shower. Okey. Balik suami lagi. Assalamualaikum. Ya pula. Assalamualaikum. Mana pula? Assalamualaikum. Dengar saya. Salam. Dalam bilik air. Dia jadi tu. Ada pula yang jawab tu, tak teraya menengoknya. Siapa tu tengok? Mandi malam, tutup lampu agak-agak. Apa? Mana pula lagi tu? Apa? Buka lampu, dah terbangit lampu. Dia tak biasa. Nampak tak? Mandi bersama dalam bekas yang sama. Macam tu lah. Nabi juga bergurau dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat bila makan buah tamak, kan, bila Nabi tak nampak biji itu dia letak kat pinggan Nabi. Nabi pusing dia letak kat pinggan Nabi. Nabi nampak makin bertambah biji kat pinggan itu, tapi biar. Macam kita lah makan sate, lidi tu kita letak kat pinggan kawan kita macam dia makan banyak. Macam tu lah akhirnya. Jadi sahabat-sahabat pun macam tu letak pinggan Nabi. Tak, sudahnya sahabat itu, ya Rasulullah, banyak kau makan ya Rasulullah. Nabi tak marah pun kau letak tadi tak. Nabi senyum, ya Alhamdulillah. Tapi sahabat-sahabat aku ni lagi hebat. Kenapa Rasulullah? Dengan biji-biji kau telah. Sebab pinggan kosong, tak you pula. Maka Nabi buat. Nabi cerdik dari Allah. Nampak tak? Begitu juga bersedekah. Nabi juga membanyakkan sedekah. Nabi tak ada satu hari pun Nabi tak tolong orang. Kalau orang tak sedekah, Nabi mesti bantu. Sehingga lepas satu hari tu ada orang minta sedekah dengan Nabi, minta bantuan. Nabi kata, kau pergi kat rumah ujung tu, kau bagi salam. Nanti ada seorang perempuan akan keluar. Nanti kau minta kat perempuan tu, dan kau kata, aku yang hantar kau ke sana. Dia pun pergi lah. Assalamualaikum. Nanti keluar Fatimah, anak Nabi. Itu rumah Fatimah tu. Dia keluar, ada apa ya? Itulah aku nak minta sumbangan. Kan, tadi Rasulullah hantar aku suruh datang kemari. Menangis Fatimah. Sebab tahulah Fatimah maknanya ayah dia dah tak ada apa nak bagi lah. Sebab hantar ke rumah dia. Nabi sedekah, kita pun sedekah. Nampak tabung jangan senyum, masukkan duit. Tak boleh masuk RM1, masuk RM10. Tak boleh masuk RM10, masuk RM100. Tak ada duit, luhurkan belah lantai mana yang ada masuk dalam. Mana pihak masjid tolak kat kedai dapat apa. Jangan berkira. Jangan berkira. Itulah dia bersedekah lah banyak-banyak. Sedekah banyak-banyak. Mudah-mudahan ada keberkatan di kepada kita. Begitu juga silaturahim. Nabi damaikan kuat Ansar dan Muhajirin kan dalam peristiwa hijrah. Begitu juga Aus dan Khazraj yang bergaduh berpuluh-puluh tahun tu kan. Sehingga kan Nabi tanya, kenapa kau gaduh ni? Entah Rasulullah dah lupa dah sebab apa, jadi gaduh pula dah. Sampai satu tahap semua dah mengikut Nabi, ikut ajaran Nabi, dan semua dapat diramaikan. Semua setuju. Silaturahim. Seperti mana yang Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksa di atas dunia dan simpan seksa di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Dunia kena, akhirat pun kena. Jangan kita putuskan silaturahim. Dan begitu juga kalau kita tengok, Nabi juga suci dan bersih. Kalau jantung kita pun nak bersih-bersih, sejuk mata memandang, kemas maksud dia, hingga kusut dengan kembangnya. Itu yang kadang-kadang kita mesat kepada grup yang menyertai yang keluar 40 hari yang tabligh ni.
tunjukkanlah kita diusir, tunjukkanlah kita itu iblis Islam yang kamu bawa, kamu kesana kemari bawa iblis Islam bersih, suci, gigi pun ya Allah, tak tahulah, ada lah, bukan semua ada, nak jaga kebersihan kan. Jadi katalah macam tu, Nabi sayang sangatkan kita, kenapa kita tak nak sayangkan Nabi? Kalau Nabi suruh buat, kita buat. Nabi cakap jangan membuat riba, mengumpat, jangan mengata, jangan riba dan fitnah. Riba cakap benda yang betul tapi terketul untuk jadi sebab tu mengata. Fitnah pula cakap benda yang tak betul pasal orang, itu fitnah. Dua-dua natijahnya neraka. Jadi janganlah, Nabi dah ajar, jangan kita buat begitu. Nak baik-baik dengan semua orang kan? Pernah satu ketika seorang wanita ni Bagi datang mengandung pada Nabi. Bila dia balik dia, Aisyah kata, Rasulullah, kecil dia perempuan tu sebab saya badan perempuan kecil. Jadi Nabi kata apa? Sesungguhnya engkau sedang membuat ghibah. Nabi kata, nampak tak simple ni? Sebut saya memang dia besar pun kita tahu. Kenapa? Dia pun tahu. Jadi mengata kita lihat dosa yang betul, tapi hati dosa juga. Jagalah tuan-tuan dan puan dan mati Allah sekalian. Dan begitu juga Nabi sayang kat kita. Satu lagi, saya bawa satu kisah lagi. Nabi sayang kat kita macam mana? Sebab Nabi sampai ke akhir hayat Nabi, Nabi sayang kat kita. Cuba kita tengok ketika Nabi baca khutbah takhir Nabi. Malam tadi saya ceramah di Bani, tajuknya seandainya Rasulullah masih bersama dengan kita. Bayangkan tiba-tiba Rasulullah dengan datang duduk dengan ceramah sini. Saya memang tak boleh ceramah lah masa tu. Kalau Nabi duduk je kan, macam mana? Adakah kita dah buat apa yang Nabi suruh? Senangnya nak tengok KPI yang Nabi pesan, baca balik khutbah takhir Nabi. Apa Nabi pesan? Seperti mana kamu tidak suka diri kamu disakiti, usaha kamu menyakiti, tak ada apa. Tunaikanlah solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bayarlah zakat, keluarkan zakat daripada harta kekayaan kamu, dan tunaikanlah haji sekiranya kamu mampu. Urusan berlemah lembut antara isteri kamu, Nabi kata. Seperti mana isteri-isteri kamu punya hak atas kamu, kamu juga punya hak atas isteri-isteri kamu. Dan apabila hak kamu telah disempurnakan, berikanlah mereka makanan, pakaian dan tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Itu beritahu. Dan apabila hak mereka telah disempurnakan, jangan sekali-kali mereka membenarkan orang yang tidak kamu sukai masuk ke dalam rumah kamu. Kalau suami dah tak suka, minta izin. Orang perempuan kena minta izin. Wahai suamiku, nak keluar sekejap pergi pasar, pergilah. Bang, ada orang nak datang rumah, siapa? Mak abang. Bagi dia masuk. Contoh. Tapi sebab Nabi dah pesan, nak masuk rumah kena minta izin. Abang ni adik abang pun datang ni, bagilah dia masuk. Bang, jadi aku dah mesej dah senarai yang boleh masuk. Baca je lah dalam tu. Dia sebab nak minta izin. Keluar rumah minta izin, masuk minta izin. Keluar rumah minta izin. Tapi kalau ada darurat tak payah minta izin. Rumah dah terbakar. Orang perempuan tu, Kak, cepat Kak, keluar Kak. Belum dapat izin, jangan keluar dulu. Allah. Itulah. Dan begitu juga nak tunjukkan kasih sayang Nabi kepada kita. Kasih sayang Nabi kepada kita bagaimana ketika di akhir hayat Nabi kan, Nabi diperintahkan, bagaimana Nabi didatangi oleh malaikat maut. Pada ketika itu Allah memerintahkan malaikat maut. Dia kata apa? Dia kata, wahai malaikat maut, kau bersiap-siap, pakai cantik-cantik, wangi-wangi, kau bagi salam. Kalau dia bagi kau masuk, kau masuk. Kalau dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Macam itu sekali. Jadi bila dia sampai ke depan rumah, dia bagi salam. Yang menyambut dia masa itu Fatimah. Kemudian Fatimah jawab salam. Kemudian Nabi beritahu kat ayah dia, aku tak pernah tengok lelaki ni siapa, tapi badannya tegap, tinggi-tinggi, mukanya macam begini dan aku tegaklah sikit. Maka Nabi jawab apa? Ketahuilah ibu, itulah dia yang akan menghapuskan segala kelazatan dunia, dan itu juga lah yang akan menggunakan jumlah jemaah atas muka bumi. Menangislah Fatimah. Maka tahulah Fatimah yang nyawa ayah dia ini akan dicabut sementara. Panggillah dia masuk ke dalam. Bila masuk malaikat maut, soalan yang Nabi tanya, Jibril mana?
Jibril nak menyebut siap-siap sebab tak sanggup nak tengok nak cabut nyawa Nabi. Tapi dah Nabi sebut, Jibril mana? Muncul Jibril, aku di sini wahai Muhammad. Maka Nabi tanya, tak ada ke apa-apa minta kau menghiburkan hati aku? Jangan kau risau wahai Muhammad, malaikat tengah hias surga ni nak sambut kau datang. Semoga Allah memberkati. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada ke minta lain kau menghiburkan hati aku ni? Jangan risau wahai Muhammad. Aku dengar, aku nampak tadi macam malaikat dari syurga dah berbaris dan nak nyambut ketibaan kau kena masukkan syurga. Sebuah suci Allah SWT, kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Nabi nak dengar tentang maka tak ada keminta lain kau menghiburkan hati aku ni. Kali ini Jibril sebut, wahai Muhammad, diharapkan syurga itu untuk orang lain. Mereka setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya. Sejuk Nabi. Alhamdulillah. Nabi siapa di Makkah, kafarlah kepada aku, cabutlah. Bila cabut nyawa Nabi tahu kan, Nabi selepas Nabi baca khutbah yang akhir sampai ayat penghujung tu, Nabi kata, setelah ketiadaanku nanti aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Saatnya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Selepas Nabi habis baca khutbah ni, dikatakan antara 6 bulan ke 2 tahun Nabi wafat. Dan ketika dicabut nyawa Nabi, Nabi kata, ya Allah, sakit ya Allah. Nabi bergerak kesakitan. Kekasih Allah ya, sakit kena cabut nyawa. Ya Allah, sakit ya Allah, macam manalah. Nabi sambung Nabi kata, ya Allah, macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Nabi fikir umat dia. Malahan Nabi berdoa, ya Allah, kau berikanlah semua kesakitan umat aku tu kepada aku ya Allah. Jangan biarkan umat aku tanggung sakit macam ni ya Allah. Itu sebab ada pandangan menyatakan, bila kita mati besok dicabut nyawa, sakit tetap sakit, tetapi dah tinggal 1/3 saja, sebab 2/3 lagi Nabi dah tanggung. Macam itulah sayangnya Nabi. Malahan ketika malaikat maut di penghujung dunia nanti, bila nak kiamat, Allah perintahkan cabut nyawa semua makhluk kat atas dunia. Cabut. Dah selesai dah. Sekarang kau cabut nyawa ni, iblis, syaitan ni semua kau cabut. Kemudian kau cabut nyawa jin-jin ni, cabut. Sudahnya kau cabut nyawa malaikat-malaikat ni semua. Dan cabut nyawa malaikat, tinggal malaikat maut saja dengan Allah. Maka Allah beritahu, sekarang kau cabut nyawa kau sendiri. Bila malaikat maut cabut nyawa dia, dah tentu tu buat lembut. Dia buatlah yang biasa dia buat lembut tu. Bila dia buat tu, Allah sakitnya. Kalau aku tahulah macam ni sakit, dia kata malaikat tadi, malaikat maut tadi, dia kata apa? Kalau macam ni lah sakitnya, sudah tentulah orang yang baik-baik kat dunia dulu aku buat lembut tu, aku kena lembutkan lagi. Dia ingat lembut dah, dia sakit. Macam tu lah keadaan itu. Jadi Nabi terlalu sayangkan kita. Satu lagi, menangislah kerana Allah. Akhirat besok bila Nabi bawa umat dia nak masuk syurga tapi hisap Nabi, Nabi bawa kan, tiba-tiba terdengar bunyi kuat betul sampai bingit tak pecah ke dalam telinga. Bunyi apa? Bunyi ngauman Nabi neraka. Nabi pun beritahu, demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah kepada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Makin dekat api. Makin Nabi halau makin dekat, makin halau dan makin dekat. Berapa jaraknya? 500 tahun perjalanan. Sudahnya Jibril datang dibawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini, kau siramkan kepada api neraka tersebut. Bila Nabi ambil, Nabi siram, reda api itu. Heran Nabi pun tanya balik, wahai Jibril, air apa yang kau bawa bagi aku tadi? Itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Jadi lepas ni nangislah. Nangis kalau Allah. Orang perempuan berhenti-henti lah menangis sebab jatuh. Tak ada bedah. Ya. Lepas ni apa yang lelaki nak buat, tapi latak dia, setuju je. Macam jangan sangka buruk, yang baik-baik aja. Jadi jangan lupa dua password. Sebut nama Nabi selalu dengan selawat. Dan yang keduanya apa? Hidupkan sunnah Nabi. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bagi Allah sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Bahkan tu orang, ialah saya ini faham kehendak jemaah kepada
Kalau ada beralih-alih tempat duduk, saya faham lah tuan. Kalau kejap lurus, kejap bengkok, kejap ni dah tepuk lutut, saya faham lah. Kan, nanti pun saya kata tadi, bila makanan dah terhidang makruh, saya lama-lama. Jadi, kata orang, jarum patah di dalam peti, buat menjahit kain petipun. Nasihat si patah, ada kalau dia suka dia berhenti, rupanya penawar bertahun-tahun. Jadi di padang rumah penghulu, kain itu okey dari papan, ala-ala untuk ilmu sebuti pasir kebakalan menjadi ikan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sedikit maklumat saya nak maklumkan kalau tuan-tuan dan puan ada masa, nanti jangan lupa tak singgah dekat meja ajaib tu, dekat booth Syamsul depan. Atas meja tu ada barang, bukan tu diambil, tapi itu dibeli. Jangan main sahur dia buat balik kamu. Yang pertama ada sambal crispy menidak air tangan Mak Samsul depan, yang tu tak pedas tapi dia crispy. Satu lagi sambal lancur tu pedas sikit. Nak masak ada lagi 9, goreng sotong, goreng udang, goreng ayam, ambil masuk dalam sudu gaul-gaul aja, tambah air. Berita baiknya dulu harga satu bekas sama-sama ni RM15. Hari ni alhamdulillah masih RM15. Maknanya tak naik harga. Begitu juga ada minyak wangi SD Perfume, boleh bawa solat, tahan lama, standard international. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Sama sebab perfume. Begitu juga ada sabun Habatus Sauda. Sabun Habatus Sauda tu ramai yang tu suka. Kerana badannya ambil sebelum kita mandi lah, sebelum kita semayang, kita mandi, sapu semua. InsyaAllah nanti bila kita solat, badan kita bau wangi dan wangi lagi. Kalau lelaki hati-hati, betul lebih sapu, takut sejuk air berikut dan lato-lato. Begitu juga ada madu pelurun asli daripada ladang saya di masa itu. Begitu juga ada kurta terbaru Samsul Umat, ada logo SD, ada saiz 5XL, 6XL, ada tu launching RM79 semua musim. Hari ini kita offer buat semua musim. Tak payah, tak ada lah. Hari ini 175, 240. Begitu juga ada susu kambing al-am, susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Maknanya madu lebah lah, bukan madu yang tinggi tu. Yang bagus susu kambing ni dia tak ada bau habis langsung, sebab dia tak pakai kambing Malaysia, kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk GERD, gastrik, berdiabetes. Minum sekali pagi sampai petang pun tak masuk angin. Kedua, baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit tangan, kebak-kebak. Pada ibu ayah dah mula sampai kat kursi itu cuba amalkan. Imam yang pada 12 dijemput 9-6 bulan sampai kat kursi lebih semakin macam biasa. Begitu juga hari ini dia juga baik untuk apa? Dia baik untuk orang yang enzima, gatal-gatal kulit, alergi. Ini atau minum bukan mandi. Dia juga baik untuk perempuan yang mengandung, untuk ibu dia, untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, kuning dan sebagainya. Hari ini dia offer satu kotak 45, siapa beli 2, 90. Macam siapa? Adalah 1 45, 2 80. Kemudian ada susu kambing coklat yang untuk budak belajar ilmu. Satu ni kopi susu kambing, itu baik untuk semua golongan. Saya pun sejuk sedap, panas pun sedap. Kalau kat luar 55-60, malam ni 50 saja. Dan satu lagi, last produk terbaru Samsul Umat, baru 3 minggu di pasaran. Daging kambing porak Tosada. Daging kambing porak ni nak dapat lembut macam tu dan manis dia macam tu 7 bulan masa R&D tu sampai saya setuju baru dia keluar. Datuk nama semua daging kambing tu berita baiknya ready to eat. Tak payah bakar lagi dah. Letak air kosong, letak air payah, letak air siram. Dari saya air tu jadi air. Rendamkan sponge tu, letak kambing tutup 5 minit, berasak-rasak panas. Tak payah masuk dalam oven. Itulah teknologi digunakan untuk hantar makanan-makanan ke Palestin. Kalau ikut harga sekarang di pasaran ada orang buat 300 gram RM64. Tapi saya hari RM350 gram RM50 beli 200. Ini bukan promo, lebih kurang. Jadi kisah daripada saya. Semoga itu datang dari Allah SWT. Kurang terima kasih kepada manusia biasa. Pokok sekali daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.